Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ni Bang Su nak tunjuk macam mana cara nak jump start kereta yang bateri dah kong. Okey. Ni model Azia Advance yang terbaru. Kita tengok dia boleh start ke tidak. Tekan brake. So, cuba lagi sekali. Okay, memang dia tak boleh start Okay, untuk jump start ni Bang Su guna brand 70. Kita tengok kat sini. $70 jadi pecah kabel ni untuk sambung sini, ni sambung sini. Ni brand original ya, daripada 70 mile. Tengok bateri dia dulu ada ke tidak. On kat sini dia ada 3 bar. Tengok, kita off dulu. Tekan lama-lama, keluar lampu, tunggu sekejap, dia akan off. Kita buat ni, kita tengok kita jump start. Okay, buka bonet dulu. Bawah ni ada. Jom kita jump start. Okay, mula tersambung. Ni cucuk sini, cucuk habis. Tengok ada dia automatically on Satu, letak tempat yang stabil. Buka. Yang merah ni kita sambung dekat merah. Pastikan dia secure. Lepas tu yang negative terminal ni kalau boleh letak dekat body yang tak ada cat, tapi kereta ni tak ada yang ni, susah. Lagipun kabel ni pendek, kita letak dekat sini. Sini pun boleh, sini pun boleh. Tu kita tengok lampu akan menyala warna hijau. Kalau dia flash, tekan boost. Kalau dia flash maksudnya bateri memang dah kurang cas lah. Kalau dia hijau macam ni, maksudnya bateri ada kuasa lagi tapi dia tak boleh nak start. Jom kita cuba start. Jom kita cuba. Di sini. Tekan brake. Tutup pintu dulu, ada hujan lah. Warna hijau,
tekan start. So sekarang kita dah boleh hidup. Kita biar dia running dalam beberapa minit lah, 5 minit, sampai bateri dia cukup charging. Power kan. Okay, kita keluar. So kita disconnect kabel ni, kita guna reserve order ya. Kita disconnect dulu yang hitam negatif, baru positif. Yang tadi kita sambung positif dulu, sekarang kita cabut yang negatif dulu, baru yang positif. Okay, so bagi dia running. Itu saja. Good luck.